Bos nak pakai satu SUV 7 seater punya, nak selalu jalan highway, jalan jauh, outstation, nak minyak consumption jimat, nak kereta tahan rasak, nak kereta nampak sporty, nak tahun baru-baru punya. Penting nak harga kereta bajet dalam 40. Okey, apa kereta? Ni hari Mr. Lee nak recommend ini tahun 2017. Ini adalah Kia Sorento 2.2 auto yang diesel engine lah. Okey, ini kereta 7 seater SUV besar, jalan highway memang mantap, sedap. Minyak consumption pun boleh kata jimat wang Okey, ini hari cuma nak jual harga 39,800 sajalah. Ini juga boleh buat furun kalau buat furun bulanan dalam 5,600 saja, boleh kata mampu milik ni lah. Sekarang bisa di review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Mr. Lee baru dapat daripada owner ini tahun 2017 Kia Sorento 2.2 auto yang diesel engine. Okey, kereta ni ini hari Mr. Lee cuma nak jual 39,800 saja. Ini kereta boleh buat furun lah. Kalau buat furun bulanan tak jejak 600 lah, 500 lebih. Okey, jual murah bukan kereta ada masalah. Engine diesel top. Dia punya turbo pun tak ada masalah. Kereta tak ada banjir, suspension pun top. Kereta dalam interior pun cantik dengan aircon pun ada Kereta tak ada kemalangan Lampu kiri kanan depan belakang semua original, tapi nampak semua cantik-cantik lagi lah. Kereta ni nampak memang barang dengan besar, boleh kata 7 seater paling besar, boleh kata besar punya SUV, boleh kata lah Jalan highway memang mantap, sedap. Mr. Lee pernah bawa ini pergi outstation lah, memang sedap. Memang sedap. Minyak wang pun tak belanja banyak punya. Okey, tahun 2017 Sorento Kia 7 seater SUV besar 7 seater bawa highway memang mantap Okey, ini hari cuma nak jual 39,800 sajalah. Model dia nampak memang garang dengan mantap besar. Nampak memang besar punya kereta. Bawa family jalan jauh memang selesa dengan selamat lah, boleh kata Okey, ini hari cuma nak jual 39,800 sajalah. Side step dua belah pun ada sebelah pun ada Kereta ni ada kira keyless dengan push start button semua komplit lah. Dalam seat semua cantik, original lagi. Itu screen Android boleh pakai, tak ada masalah. Kereta dalam semua cantik. Seat sama dengan dashboard pun semua elok lagi. Ini bukan plastik ini lembut ni. Ini pun lembut. Dashboard semua lembut. Kereta dalam cantik dan bersih 7 seater 7 seater SUV besar. Ini hari cuma nak jual 39,800. Tak silap ini kereta harga baru 160 lebih kot. Semua elok lagi lah. Warna original, warna hitam. Kalau bos mau ini kereta, kontak Mr. Lee. Setiap hari Mr. Lee akan post 2 video. Tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Mr. Lee punya video. Sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you bos support.